Negeri Bertuah Setiu berdiri megah sebuah institusi pendidikan yang menjadi simbol kecemerlangan ilmu, sahsiah dan kepimpinan. Selamat datang ke Sekolah Menengah Sains Setiu, SAIS. Sekolah berasrama penuh pertama di daerah Setiu, SBP ke-6 di Terengganu dan SBP ke-61 di Malaysia. Di sinilah lahirnya generasi murid yang dipersiapkan untuk memimpin, berinovasi dan mencipta perubahan pada masa hadapan. SAIS mula dibangunkan pada tahun 2007 di atas tapak seluas 50 ekar di Kampung Air Sejuk Setiu. Terletak hanya 4 km dari Bandar Permaisuri dan 90 km dari Kuala Terengganu. Sekolah ini siap dibina pada Februari 2011 sebelum diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia pada 1 Mac 2011. SAIS dilengkapi dengan kemudahan moden yang menyokong pembelajaran abad ke-21, termasuk bangunan pentadbiran, 30 bilik darjah, makmal komputer, perpustakaan, bilik tayangan, dewan besar, surau, 4 blok asrama dan kemudahan sukan yang lengkap. Kesemua kemudahan ini menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan holistik kepada para murid. SAIS memulakan operasinya secara rasmi pada 1 Mei 2011 di bawah kepimpinan pengetua pertama Puan Hajah Saudah binti Mat Noor. Pada 18 September 2011, kumpulan pertama murid tingkatan 1 mendaftar dan memulakan perjalanan kecemerlangan yang terus berkembang sehingga hari ini. Tahun 2026 menandakan ulang tahun ke-15 SAIS. Dalam tempoh tersebut, SAIS berkembang menjadi institusi pendidikan yang dihormati hasil kepimpinan yang berwawasan, dedikasi warga pendidik serta sokongan ibu bapa, alumni dan komuniti sekolah. Hari ini, SAIS diterajui oleh Puan Hajah Nurahimin binti Muhammad Noor bersama barisan pentadbir dan guru yang komited memperkasa kecemerlangan murid. Berlandaskan slogan "Sederap Menjana Kecemerlangan SAIS", sekolah ini menitik beratkan pembangunan akademik, sahsiah, kepimpinan, kreativiti dan kemahiran abad ke-21. Pendekatan pendidikan yang holistik membolehkan murid SAIS terus mencipta kejayaan di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Sebagai sekolah yang menumpukan kebitaraan STEM, SAIS komited melahirkan generasi inovator yang bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Pasukan inovasi dan robotik sekolah telah meraih pelbagai pengiktirafan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pada tahun 2026, SAIS turut mencipta sejarah apabila terpilih antara 5 SPP di Malaysia yang melaksanakan program TVET AI. Dalam arena sukan, rugby menjadi identiti dan kebanggaan SAIS. Melalui pasukan SAIS Stallions dan SAIS Unicorn, sekolah ini telah menempa pelbagai kejayaan di peringkat kebangsaan sekaligus membentuk murid yang berdisiplin, berdaya tahan dan berjiwa kental. SAIS turut menyerlah dalam bidang seni dan kebudayaan. Pasukan Cak Lepong, gamelan dan pancaragam sekolah telah mencatat pelbagai kejayaan, membuktikan kecemerlangan SAIS melangkau bidang akademik dan sukan. Pada tahun 2026, SAIS dipilih sebagai kampus sementara kepada SPP Integrasi Tanah Merah, Intera. Pada masa yang sama, SAIS berjaya memperoleh anugerah Green Flag Eco Schools, membuktikan komitmen sekolah terhadap kelestarian alam sekitar dan pembangunan mampan.
Selama 15 tahun, SAIS telah membina legasi yang berteraskan ilmu, sahsiah dan kecemerlangan. Dengan tradisi yang kukuh dan aspirasi yang tinggi, SAIS akan terus melahirkan generasi pemimpin yang berwawasan serta menginspirasikan kecemerlangan tanpa batas.